Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pasar malam, apa? Pasar malam apa ni? Lupa. Penanti. Pasar malam penanti. Tapi ni pondok penanti jauh sana ni pasar malam penanti ni. Tengok dia orang jual-jual sini kan. Tengok malam penanti. Saya singgah kat pasar malam penanti ni hari lah. Ui. Siput apa ni ya? Ui. Ni laut ke darat ni air tawar ni? Laut masin lah. Siput ni tengok. Ui. Buat hiasan cantik dalam rumah ni ada. Okey ni dekat Kebun Cina. Dekat Kebun Cina penanti kan. Ni lah. Kebun Cina penanti. Saya sampai kat sini hari. Tengok suasana ni. Situ pasar. Pasar apa? Pasar penanti. Tengok ni lah. Suasana apa? Pasar penanti ni banyak sampai ke atas tu. Saya bagi bawah kita tengok Ini jualan ni. Rupanya dia ni kenal saya. Dia kenal saya. Saya itu hari kat sana pasal malam sana kat bawah jambatan ni kan. Rupanya dia kenal saya. Bagi ambil video tu. Samat. Ni Samat. Ni Samat. Ni apa nama? Zuki. Oh, anak cucu saya pun ada nama Zuki saya. Anak buah saya Zuki. Okey ya. Insan. Insan nama dia yang jual ikan tu Insan. Kau nak beli kat sini lah. Ni durian betul kurau kot. Durian mana ni? Itu. Itu orang ni. Durian mana? Tak tahu durian mana? Kok durian betul kurau ke tengah banyak sekarang? Kita jual ya dah. Okey lah ni jual durian tu. Jual durian. Ni pokok-pokok kau nak tanam. Loh, buat kampung lah ni. Oh dia kopi-kopi siap macam tu senang lah. Okey lah, saya tengok aja. Kita jalan lagi kat pasar ya. Apa dia? Saya ni nak datang untuk apa? Pelancong untuk ambil apa? Nak menerangkan situ. Apa nanti tu? Nak cerita apa? Ambil ekor tu. Ambil ekor. Ambil ini hantar dalam WhatsApp, hantar grup kan. Bagi tahu kata sini ada pasar malam, ada durian, ada jual ikan. Ya ada produk. Tapi tutik saya pergi bagi saya faham lagi. Produk apa tu? Produk dia Grace. Yang urut tu. Oh, yang urut tu. Ya, masak kan? Yang urut. Bukan. Kami tak urut, dia makan ni jadi minyak balik. Oh, okey, produk tu ada. Okey. Ini ikan ni. Mak. Udang baru RM15. Ikan ni baru RM10. Cantik ikan bawal RM10 baru. Allah Akbar. RM10 ikan bawal. Bawal mahal. Okeylah ni lah suap pasar apa? Pasar penanti betul. Ni pasar betul pasar apa? Pasar ikan. Ini dia bakal luar ikan ni. Kita tengok ya. Ikan-ikan sini pasar apa? Penanti. Adik tunggu motor saya, adik tunggu. Takut hilang betul. Okey, ni tu. Ya Allah, tengok ikan seronok segar-segarnya. Sayur, bayam, sawi. Segar sayur. RM35. Aduh. RM35. Oi. Inilah ikan-ikan ni tengok. Semua ikan masa ni. Semua ikan kita tunjuk. Pisang, jagung, ikan. Itulah pasar raya, pasar pagi. Pasar pagi, pasar apa tu apa? Pasar apa? Tengok jalan. Ikan semua ni panjang ni. Okey, buat lawatan. Okey, ni siput apa ni? Besar. Ni kupang berapa tu ni? Kupang lah tu. Bukan nama kupang, sekupang. Siput sudu orang panggil, kupang orang panggil. Ni kilo apa ni? Kilo RM8. Kilo RM8 Produk apa ni siput kupang. Sekilo RM8. Kupang. Buat tu ayam. Okey mau jalan-jalan. Jalan-jalan tengok Oh ni. Ikan apa? Ikan hidup lagi Okey. Oh ikan keli dia hidup Ikan haruan.
Inilah. Suasana pasar dia. Okey. Beli. Jangan tak beli. Okey. Kita jalan ke pasar. Okay. Oh, ini apa ni makanan? Oh. Macam-macam ada makanan. Oh, wallahi makanan. Nanti saya masuk dalam tu. Okey, nak masuk nanti kan? Buah murah kan? Murah tu. Buah rambutan ada. Buah. Lah, RM4 je. Buah ni. Mana? Ni limau ni berapa ringgit ni? 2 kilo 15, 5 baby tak ada biji. 2 kilo 15? 2 kilo 15, beli 5, 4 kilo. Kilo ha. Rambutan, buah-buah semua ni. Kau boleh datang kau tengok masakan dia ni, Pak. Lauk macam-macam lauk ha. Apa nak lauk semua ada. Nasi ha, lauk semua ada. Okey. Jalan lagi ha. Buat lawatan. Stoking. Buat lawatan lagi ha. Besar kawasan ni ha. Okey. Tengoklah ini. Ini tu kubu Cina kat situ. Jalan kubu Cina ini penanti kan. Jalan penanti. Wah, banyak kedai ah. Macam-macam ada. Macam kedai ha, macam-macam bihun, mi. Macam-macam ada. Ui, macam mana malam besar ni. Panjang ke sana. Ni air. Ni air. Macam-macam air ni. Ni kuah apa? Ni. Bihun. Ini. Okey ha. Okey, kita tengok air. Air macam-macam air. Semua macam-macam kita masuk lagi ya. Dengan meriahnya. Pasar tang apa ni? Penanti. Kalah pasar Malang Serdang. Pasar Malang Serdang pun sikit lah. Ni besar. Okey. Jalan lagi lah. Laksa Penang ke laksa Kelantan? Laksa Kedah. Oh. Ni bukan laksa Penang. Oh, laksa Penang. Ha. Ni kalau laksa Kelantan kan. Jual pun RM5. Ikan mahal ni aku tak rasa. Ikan sampai RM18 kilo. Orang dia kena buat pakai ikan kan? Dia pakai ikan kan? Ikan betul. Sayur ni tak boleh beli. Saya sawi dia apa? 100 ringgit. Sawi kan? Ada ikan pokok, ikan mekong semua. Okey, saya rawat tengok ah. Okey. Buat sana banyak orang yang akan dekat sini. Okey, kawan-kawan. Jalan lagi ah. Okey. Adik tak mau pergi dek. Adik pergi dek. Tu masuk video nanti masuk tengok. Ini tu orang masuk video nanti ah. Ni mana muka? Okey, jalan-jalan ya. Terima kasih. Okey, sama. Okey, nampak. Suasana dia. Ni pasar pagi dekat Kebun Cina, pasar penanti. Ni jualan ni tengok. Sate segar. Okey dek. Nanti kita masuk laptop dia orang tengok ni. Mana je dia. Dek. Ni masa muka macam mana dek? Okey, jalan. Jalan lagi ha. Okey. Kita ambil video ya. Pasal ni. Pasal kami kita ambil video ya. Sate. Kuih semua macam-macam ada. Krepek kuih semua. Air tebu semua. Aduh. Okey. Aduh. Ya. Air tebu suka. Adik tengok balik. Okey. Ni